Hai, saya Ali daripada Retro Havoc. Okey, tahun ni tahun ke-10 Retro Havoc kembali lagi di tempat yang sama, bertempat di The Curve pada 31 hari bulan Mei. Acara bermula pada pukul 9 pagi hingga 10 malam. Bagi tahun yang ke-10 ni, kita ada bawa special guest untuk korang semua berjumpa. Kita yang paling best sekali tahun ni, kita ada bawa Wataru Kato daripada Liberty Walk. So, korang semua yang tak pernah jumpa Kato depan-depan, inilah masanya sebab kita jual tiket sangat murah, RM20 dan boleh jumpa dengan Kato. Selain daripada Kato, kita ada Larry Chen. Kita juga ada satu special guest daripada Thailand. Okay, susah nak ajak dia sebenarnya, tapi akhirnya kita berjaya jemput dia datang ke Retro Havoc. Beer Bayuk, okay, Top Secret Thailand. Okay, kereta-keretanya dibinakan khas oleh Smoky Nagata sendiri. Kereta apa dia nak bawa, korang boleh tengok dekat page Retro Havoc. Selepas ni kita akan update. Kita ada Summit, kita ada Ichiraku Toshiya, dan kita ada official international media kita sendiri iaitu Speed Hunters, dan ramai lagi influencer dan juga YouTubers daripada overseas. Untuk merchandise Retro Havoc yang ke-10, kita ada baju Retro Havoc sendiri sebanyak 5 design, dan yang paling best tahun ni, untuk julung kalinya Malaysian boleh collab dengan Liberty Walk. Kita ada 2 design daripada Liberty Walk Japan akan bawa ke Retro Havoc nanti. Dan juga bagi peminat Summit, sama macam tahun lepas, kita ada special collaboration design Retro Havoc bersama Summit. Okey, acara akan bermula pada pukul 9 pagi hingga 10 malam. Tahun ni kita akan buat hampir sama macam tahun lepas. Kita ada roll out supercar yang bermula pada pukul 9.30. Jadi kita nak jemput semua orang yang ada dekat B2 naik ke atas untuk tengok roll out supercar. Roll out party akan bermula dengan tim Supercar Gang yang akan diterajui oleh Datuk Seri Nazir. Okey, dan setelah selesai 50 buah kereta supercar, kita akan continue dengan hampir 1000 buah kereta partisipan yang join Retro Havoc tahun ni daripada Malaysia, Thailand dan juga Singapura. Okey, ramai yang tanya macam mana nak beli tiket. Sebenarnya senang je, sama macam tahun lepas. Kita ada 2 cara, sama ada nak beli secara online ataupun beli di event sendiri pada hari event. Ada bermula daripada 9 pagi sampai 10 malam. Untuk yang nak beli online, boleh pergi ke rakanbateriku.com ataupun korang boleh scan QR yang kita letak kat sini dan boleh beli awal. Untuk yang merancang untuk beli tiket secara walk-in, kita mula jual daripada 9 pagi hingga habis event lah 10 malam. Bila korang beli tiket RM20, korang tak rugi sebab setiap pembelian korang RM20 tu ada number risk tag untuk korang daftar lucky draw. Jom kita tengok kereta lucky draw tahun ni. Okey, kat sini Toyota Celica ZZT 231 dengan enjin 2ZZ 1.8. So ini kereta kita dah siap repaint baru, kita dah buat semua, cuci semua dalam bersih. Hadiah